Bila Amerika puji, kita rasa bangga dah. Sedangkan pujian mereka tu ada makna, ada benda lain yang mereka nak. Baik, masalah 247. Barang yang dibaca tak kala melihat Dajjal. Nabi ni punya baiklah tuan-tuan. Semua benda dia cerita. Mula-mula dia cerita Dajjal macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau mari Dajjal, apa kamu nak buat? Macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian Nabi cerita lagi. Apa yang kita nak baca bila kita nampak Dajjal? Tadi kita telah belajar rupa Dajjal, rambut kerinting, mata sebelah tak ada, badan tegak. Sekarang Nabi baca pula kepada kita, faman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surah ashabil kahfi. Barang siapa yang melihat Dajjal, maka hendaklah ia membaca beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi, ayat 1 sampai ayat 10. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, sampailah ayat wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau boleh kita ni tuan-tuan sekarang boleh hafaz dah. Sekarang boleh hafaz. Nanti tuan-tuan panggil mana-mana ustaz, tolong huraikan, ambil pengajaran, ambil hukum daripada ayat 1 sampai ayat 10. Apa maksud dia? Apa dia ta'ammul maknanya? Apa kehendak ayat ini? Fahamkan betul-betul. Bukan maknanya bila nampak Dajjal baca ni pergi hembus kat muka dia, tidak. Jangan tuan-tuan faham macam tu pula. Tu hembus pada orang masuk hantu boleh lah. Ni, apa makna alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima sampai habis. Dalam ayat 1 sampai ayat 10 Allah nak memberikan khabar kepada kita. Apa benda yang nak menyelamatkan kamu ialah bila kamu berpegang pada Quran. Pegang Quran, ambil Quran, berdiri atas dengan Quran, insya-Allah kamu selamat. Nabi berkata lagi, qala yakhruj ma baina Syami wal Iraq. Dajjal itu akan keluar daripada negeri Syam, antara negeri Syam dengan negeri Iraq, di antara negeri Syria dengan negeri Iraq. Itulah tempat keluarnya Dajjal. Ada ulama-ulama mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam akan muncul atau akan turun di Syria. Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan bahawa Dajjal akan muncul daripada Syria dan Iraq, di antara negara Iraq dan Syria. Kita baca dah dulu. Nabi sebut akan muncul daripada sebuah negeri yang bernama Khurasan di Parsi. Kemudian ia pun berjalan menjajah segala tempat kediaman orang, menyeru orang-orang mengikut akan dirinya, malah mengaku dia Tuhan yang boleh hidup dan mematikan. Kemudian bertambah-tambah zahir dan kembang khabarnya, sampailah ia di negeri Iraq dan Syam, malah sampai ia ke negeri Madinah. Ketika dia hendak masuk ke bumi Madinah, tiada termampu dia masuk, kerana tiap-tiap pintu di bumi Madinah ditutup oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Dia sampai kepada sempadan Madinah. Bila sampai di sempadan Madinah, dia tak boleh masuk. Sebab pintu-pintu masuk ke kota Madinah dijaga oleh malaikat. Bila sudah dikhabarkan oleh Nabi yang dia akan muncul di Syam dan Iraq, maka Nabi berkata, fa'asa yaminan wa shimalan ya ibadallah albasu. Maka sehabis-habis membinasakan ia di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mana tempat yang dia pergi, dia mengaku Tuhan, banyak sana sini yang sesat kerananya dan mengikut ke mana Dajjal pergi. Maka apabila berjumpa sekalian kamu, hai hamba Allah, akan Dajjal dalam keadaan yang demikian, perkara yang pertama kamu kena buat, tetapkan hati kamu, lawan dia, tenangkan hati kamu, lawan akan dia dan bantah pekerjaan dia.
maka sekalian kamu bantah. Selama mana kamu bantah dan melawan Dajjal, selama itulah kamu tidak akan disesatkan oleh Dajjal. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu menyesatkan manusia? Nabi SAW menjawab, 40 hari. Nabi kata, 40 yauman. Dia duduk menyesatkan manusia 40 hari. Yaumun kasanatin, sehari macam setahun. Dan sehari wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajumu'atin, sehari seperti hari Jumaat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan yang lain daripada harinya adalah hari-hari seperti macam hari kamu. Nabi kata 40 hari dia berada atas muka bumi. Kadang-kadang kamu rasa lama sangat Dajjal berkuasa, macam setahun. Kadang-kadang kamu lihat kehebatan Dajjal ini, sehari dia macam sebulan. Kadang-kadang kamu lihat kehebatan Dajjal, dia berdakwah, dia berjalan macam seminggu. Kadang-kadang kamu nampak Dajjal ini macam hari biasa, macam kamu. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun bertanya kepada Rasulullah, kalaulah sehari di zaman Dajjal macam setahun, semayang kami macam mana ya Rasulullah? Nampak tuan-tuan, sahabat tanya, kalau dah sehari macam setahun, semayang kami lagu mana? Lagu mana semayang Nabi, semayang kita masa zaman setahun Dajjal itu? Jawapannya bulan depan, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam.